sunat abaat bak kena dia haji salim. Ya. Lam ate di home. Yang kira sembahyang. Yang keun sembahyang syariat. Bak ate hana tepun api. Syariat kepuah tegedi berlaku hukum Islam soy hana sembahyang ino adi. Darussalam kena kau tepuah. Sekadar nak payah kau. Tak kuah. Tak naik tu sembahyang ni, naik tu orang, naik dah ke barat, naik dah ke bin, naik salim, hana payah kau tak kuah. Kebut untuk akhirat hanya kebut. Menuju ke Allah Taala hana. Betul betul. Bakun sembahyang hakikat. Diri sembahyang bagi ilham. Sembahyang syariat, sembahyang tarikat dan sembahyang hakikat. Ya. Jino dah balik dua pematannya hakikat sembahyang. Punang bagi tau. Jadi hakikat sembahyang lain lah. Hakikat sembahyang yang ke lagi apa? Aqwalun wa afalun. Hakikat sembahyang ada yang pertama sembahyang syariat. Yang kan terus dah balik yang dekat hari ni haju. Yang ada malai syariat tu. Oh, ke syariat ya. Angka jino dah balik ikat sembahyang. Nak bagi lau. Hana. Hana bagi. Yang hana bagi hakikat sembahyang hadir Allah Taala dalam sembahyang. Sebab mana hakikat sembahyang? Hakikat sembahyang mak syariat yang maksud. Yang maksud ini. Oh, itu yang maksud balai. Sebab itu yang boleh kan hakikat sembahyang hakikat. Tak beda. Nah, bahasa-bahasa yang beda. Saya kata balik. Kalau yang pun dan sembahyang tarikat itu. Mereka sembahyang tarikat yang tak uling. Alamat mati. Nam glem. Hana. Tengah dah sembahyang Jarwa jigra babah meh ikun fadah ikun tahiyat ke mana? Badan je rukuk di sujud, ade terus berjalan. Berjalan menuju Allah Taala. Ya, mana? Itu muhasabah. Maka mana muhasabah itu? Mengatara-tarakan dirinya. Mana mengatara-tarakan dirinya dan kira-kira tiap-tiap yang mana hawa nafsumu yang telah hilang dan mana yang tersikat pada hatimu, baik pada masa sekarang dan mana kau perbuat yang lebih baik bagimu dan mana yang jadi putranya terpelihara daripada hawa nafsumu dan takut pada sulukmu dan mana perbuatan yang jadi hilang daripadamu riya, ujub, takabur dan daripada segala perangai yang jahat-jahat dan yang mana kelakuan yang jadi kuat pada ibadat dan kau ingat-ingat akan sangat jahat nikmat dunia dengan nisbah kepada akhirat hingga kau palingkan mukamu daripada dunia ini sekali-kali. Dan banyak lagi makna muhasabah pada ahlinya tarikat. Maka syarat sah sembahyang ini itu amat kuat kasatkan Allah Taala. Mana kasatkan Allah Taala? Bari tak ibadat dia lagi buat melanyu. Ibadat melanyu nyobut saja cok hendak saja kena yang nak kitab lau kitab yang nak kitab dengar nyan sekadar syariat. Tujuan ada kepuanya. Yuk masing kerau ya. Yang ada jawab. Yang gayuh pergi. Yang gayuh kuat kasatkan Allah Taala. Tujuan tak lemah ba Allah Taala. Tujuan tak melanyu nyari zat Allah Taala. Sembahyang menazid.
Sembahyang menangsit, sembahyang lohor, sembahyang maghrib dan seterusnya yang dapat lemah, yang dapat buat kan keduanya, kan manfaat dan mau syurga. Kusit ridha Allah Taala. Mereka kata saho 20 mana kahayanya. Artinya akan menuju sembahyang katanya ke Allah Taala. Jadi untuk menuju ke Allah Taala lagi kembali ke tapi hilang ria, dikabur, utala, mujub. Nama surah mana? Begitu katanya tegak dah semayang, leh dah semayang, leh dah semayang. Tinggal kalih ku sembahyang nyala mati. Nyam yang kalih ku sembahyang apa-apa haba ade tu. Hanaru Allah Taala bak dega semayang katanya, bak rukuk sujud, nyan gekun hana tarikat. Ada nama tak bangsa buat draw ke draw gekun tekabur ya. Gekun ria. Gekun ujub. Walaupun baju-baju sahol lain maknanya. Hak dapat kelas draw nunggu. Mana kelas bubur bersih, tok-tok tak buat sesuatu ridha Allah Taala. Memudahan ada ke syurga, ke bidadari hana kelas yang kira yang sebenarnya. Hana kelas. Kan ke Allah Taala. Tapi tak roh tak long yo. Tetap tak buat hibup-hibup nak tujuan. Nya bukan. Nya. Tayak uli tujuan yang nak lampunya tujuan ke lepeng tujuan tablo Honda tablo je nyan kan ibadat tarikat kusit tentang syariat. Ada nama sembahyang katanya kita tujukan kepada ridha Allah Taala nyan mandang sembahyang syariat. Mandang sembahyang syariat. Mubarak menuju sembahyang katanya kepada jalan hua Allah buta pegadah hilang yang lagi baik ikut hawa nafsu menuhut ke syurga yang ke ibadat. Yang kebibuan mana lagi? Apalagi menuhut imbalan lam dunia. Tak ada tempat berkelah roh tu. Tak ada. Sebab kita yang hendak terteri Allah Taala. Sebab kita yang hendak hadirat Allah Taala. Bandung-bandung dah berbuat untuk tahudro menuhut rawat. Ya bukan. Ya. Mana berarti pernah ada pebut syariat, pubu miring hakikat, pubu miring tarikat ile. Pubu malai ya ju. Malai. Cuma hana ada pesapat balai, hana kira abu dah jo. Mesti senadu hantu baru tanya lanjut. Bagus senulih baru kira. Baru tarikat ngarikan tu. Senulih baru kira. Lagi dia ada mekat, imam dah tu rupa tapi tu yang ke-6 dah belum apa. Yang kira baru kira mekat. Nanti puno dia, kira memang nanti ibarat dengan ikhlas. Ibarat, baik ibarat mayang hakika, mayang ikhlas. Ke mana yang ke teknik ulamanya yang tujuan kena pegang gede tapi biar pula balik bahasa. Biar pula balik bahasa. Dan cek-cek barang kapuat tauhid, barang kapu penegah ke tauhid Allah. Orang haji, cara haji, teknik haji. Lagi ada kena tujuan kebu. Tapi tak benar puan dapat jauh di rumah. Teknik minta, nak lupa, nak yang jauh, jauh ni, jauh Mekah, yang ujung je, kanan bu benar tu. Teknik cara lain. Ya, belajar. Nyo agak tajam baca nungkun nyo. Agak tajam tu. Nyoho yang terlelih haji. Maka syarat sah sembahyang ini itu amat kuat kalsatkan Allah
dan benar niatmu pada jalan tarikat selama-lama lagi dalam dunia ini. Ya. Nyo terlepas daripada pula yang semayang dan jok semayang ni. Tembak. Jok semayang ni. Artinya buat semayang baru na faedah. Mulai Allahu Akbar sampai salim, tujuan pelima ba Allah, pekalan ba Allah, pendengar ba Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasal ada pendengar ba Allah. At-tahiyatul dan selanjutnya pasal ada pendengar ba Allah Taala. Namanan ketika semayang, nya namanan nya kamu sabat syariat